ni ialah bahan-bahan untuk kita buat kria ubi keledek ungu. Okey. Kita ada dalam 200 gram itulah keledek ubi ungu. Ni Kak Noh rebus ni tadi. Leka agak terhanu sikit. Mus. Okey. Ni ada tepung gandum dalam satu cawan. Tapi Kak Noh takkan guna semua. Mungkin 2-3 sudu saja. Ini tepung beras. Kak Noh guna dalam 2 sudu atau 1 sudu lebih. Sedikit margarin dalam 1 sudu. Seperti biasa, kalau kria ada sira gula. Ni gulanya. Nanti kita sira ya. Disebabkan tepungnya sikit, kita guna gula nanti sikit sajalah. Okey. Seperti biasa, kita adun dulu kria kita. Okey kawan-kawan. Kita masukkan kria ni yang kita dah rebus dengan sedikit garam. Jadi ada berasa sikit lah. Ni pastikan kita punya kria ni di tangan Kak Noh basuh ya. Kita kena pastikan ni hancur dulu. Okey. Kalau nak lenyek-lenyek pun boleh ni sebab dah lembut. Kak Noh suka keledek ungu ni, dia warna dia cantik. Dia dah lama tak buat kuih kawan-kawan. Hari ni kita buat minum petang. Hari ni Kak Noh tak puasa. Hujung minggu tak puasa lah. Ya, sebab hujung minggu ni di bulan-bulan puasa ni satu ada kenduri kan kawan. Kenduri kahwin apa semuanya, jemputan raya kan. Jadi kita meraihkan lah. Kak Noh hanya waktu kerja macam minggu kerja Senin sampai Jumaat Kak Noh boleh puasa. Gitu. Kalau tak Senin Khamis sahajalah. Macam itulah. Atas kelapangan kita ya. Okey. Ni dah. Kita masukkan tepung gandum kita. Jangan semua. Kak Noh letak 2 sudu dulu. Ni, jangan letak banyak nanti dia keras kawan-kawan. Ini bagi garing saja. Nak tambah 1 sudu. Jadi kita tengok ya. Kita tengok nanti macam mana. Kalau dah cukup tak ya. Jangan banyak sangat tepung, nanti keras kawan-kawan. Okey. Kita letak margarin. Margarin ni satu tak nak bagi lekat, satu lagi dia akan menyedapkan lagi. Kawan-kawan boleh cuba. Tapi kalau tak ada margarin, minyak pun boleh lah kawan-kawan. Jangan pening. Kalau tak letak pun boleh. Tapi yang ni Kak Noh letak sebab dia lebih memudahkan kita. Tak lekat dengan tangan lagi dan sedap juga nampak. Dia lebih cepat. Diadun, tak perlu banyak tepung. Nampak dia jadi elok. Nampak tak? Nah kan. Okey. Sekarang ni kita tinggal bentuk saja. Terserah pada kawan-kawan nak bentuk untuk bentuk pakai donat punya tu pun boleh. Yang begini saja pun boleh kan kawan. Sekejap ya. Okey. Ni. Alah. Kita buat gini saja. Alah kucing pula dah. Sorry kawan-kawan. Okey. Nampak ni. Senang. Okey. Kita buat yang senang, yang mudah dan simple. Begini pun boleh. Kalau agak susah bagi kawan-kawan kan. Gini pun boleh kawan-kawan. Nanti dia jadi je elok. Bila dah goreng. Kalau kawan-kawan nak sama besar, kawan-kawan boleh pakai adunan donat punya cutter tu boleh. Kak Noh begini saja pun boleh. Tapi kena pastikan kalau tak nanti dia tercabut ke apa ke kan. Okey. Senang dan mudah. Dia tak melekat dengan tangan kalau kita letak sedikit minyak atau margarin. Nanti dia jadi cantik. Kawan-kawan, kita buat semua ni sampai habis. Okey kawan-kawan, dah siap nampak ni. Dia bentuk dia macam ni. Okey, jom kita masak. Cantik kan bentuk dia? Jom kita goreng. Okey kawan-kawan, kita goreng. Kak Noh dah panaskan minyak. Api slow ya kawan-kawan. Nanti kan luar masak, dalam tak masak nanti. Kita masak sampai warna dia keperangan. Sekali goreng je, tak banyak pun. Okey, kita balik-balikkan. Okey kawan-kawan, kawan-kawan tengok warna dia. Cantik kan? Tu yang Kak Noh suka dengan keledek ungu ni. Dia warna dia lebih daripada color, lawa.
Kawan-kawan, bayangkan kawan-kawan buat kuih lapis pakai keledek ungu ni, ataupun buat kuih talam. Kawan-kawan tengok warna dia. Kak Noh suka. Daripada keledek oren ke apa ke, keledek ungu ni Kak Noh lebih excited. Sebab warna dia memang pure asli cantik. Maknanya keratin dia tinggi, bagus untuk kita makan. Kita goreng ni sampai dia warna keperangan ya kawan-kawan. Nanti excited kena tengok dia punya warna color. Okey, kalau orang datang kan, kita buat kuih macam ni daripada kria apa, pakai keledek ungu ni, tetamu kita datang. Kan? Kita goreng ni sampai warna keperangan ya kawan-kawan. Kawan-kawan, alhamdulillah ni kita boleh angkat, nampak? Dah masak, nampak gini, dah masak ya, warna keperangan. Sebab dia warna purple jadi kita agak macam keliru sedikit. Tak apa. Kawan-kawan tengok nampak dah macam perang gini, maknanya dah masak. Walaupun Kak Noh tak buat sukatan, alhamdulillah saiznya sama sahaja. Okey. Kita angkat ni. Kita sejukkan dulu ya. Kita punya keria ni kena sejuk dulu baru kita sira. Kalau tak nanti gulanya tak tersira cantik. Okey. Kita kurangkan minyak dan kita akan kurangkan minyak pula. Kita keluarkan minyak, bagi kering, lepas tu kita nak masak gula je. Okay, kawan-kawan. Kita nak buat gula kita, kuih kita dah sejuk ya. Ni gula kita. Kak Noh tak letak banyak sangat lah. Kuihnya sikit je pun. Tak cukup gula nanti kita tampon orang ini. Okey, ini kita masak gula sampai dia pekat dan berbuih ya. Okey, kita guna dalam setengah cawan je gula. Sebab Kak Noh punya kuih tak banyak. Jadi Kak Noh masak dengan satu cawan air lah. Setengah, kurangkan sikit pun tak apa sebab nanti cepat lagi dia mengeraskan. Okey, kita masak dulu sampai berbuih ya. Okey kawan-kawan, nampak dah mula berbuih. Kita tunggu lagi sampai dia bila dekat tepi ni dia dah mula jadi gula elok. Dia kena pastikan dekat tepi ni nanti dia macam ada salji kan. Tu maknanya gula kita jadi kan kawan. Kalau kawan-kawan nak apa, pakai gula Melaka tu pun boleh. Lagi sedap kita buat keria gula Melaka. Kak Noh ada videonya. Kawan-kawan boleh cuba. Ni sudu ni senduk ni bising sikit kawan-kawan. Sorry ya. Ni kita letak kat tepi ni, tengok dia jadi elok. Maknanya dia dah cantik. Jangan jadi sampai karamel pula kakang. Tak sedap pula. Dia dah mula, nampak? Dia jadi cantik. Tunggu sekejap lagi ya. Sekejap lagi baru kita tuang kuih kita. Okey kawan-kawan, nampak dah jadi salji kan? Okey, kita masukkan kuih kita. Bismillah. Tutup, gaul. Nanti dia akan jadi elok. Dan pastikan dia berpisah. Jangan bagi dia, walaupun dia adik-beradik, tak perlu nak berpeluk-pelukan ya. Dia kena berpisah baru boleh. Ini gulanya terlalu banyak kau kawan-kawan. Nanti kawan-kawan buat gulanya kawan-kawan anu sikit ya. Tapi ni cantik lah salutnya. Sampai dia jadi salji ya. Nanti dia sejuk, nanti dia jadi cantik. Okey. Kena pisahkan, nanti kan dia best friend pula. Okey, ni kita kacau lagi. Ingat, jangan kacau beria sangat, nanti kuih kita hancur pula kawan-kawan. Ya, dia nak jadi dah ni, nampak? Dia sejuk nanti dia akan jadilah. Pastikan dia berpisah. Adik-beradik pun tak boleh lekat-lekat, ya. Okey, ni kita tunggu sekejap ya, nanti biar dia jadi elok. Okey kawan-kawan, nampak tak? Dia tidak melekat sesama sendiri. Dia cantik, elok, tersalut elok. Nampak kan? Dah sejuk dia akan jadi macam ni. Jadi tak adalah bermelekat-lekat, bercinta-cinta dia. Tak ada. Ni jadi elok. Nah, boleh kita hidang ya. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini dia keria keledek ungu kawan-kawan. Okay, ni kita buka. Gula dia campur cantik, nampak? Kawan-kawan, nampak ni? Memang sedap.
Kalau kawan-kawan tak nak gula dia banyak, kawan kurangkan lagi ya. Ni agak lebih sedikit gula sebenarnya. Tapi jadi elok. Dia tak adalah sampai melekat sesama sendiri kan. Lembut dalam dia. Kawan-kawan boleh cuba. Resipi senang dan mudah. Keria keledek ungu. Untuk minum petang kita, untuk berbuka kita, boleh. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.